Daging kuda, cik. Bro, jadi Ya. okey bro. Apa kata kita cari barang-barang basah untuk buka? Masak? Boleh? Masak? Boleh. So ini pasar dia. Punya dah besar nampak. Okey. Supermarket Telebon Video. Jom. Telebon. Okay, cik, tadi kita dah tengok barang-barang macam pasar karat ni lah. Barang-barang bandel apa benda. Betul? Kali ni yang ni kita nak bawa pergi pasar basah lah. Yang basah pula. Cari ikan, sotong, Oh, ada dalam ni? bekasam. Kalau ada, Cantik tu. why not? Dengar-dengar harga sini murah tu. Memang murah, jom kita pergi. Ni pasar basah dia. Pasar ni jom. Ni dah pasar ni. Wow. Ya. Aku tak kerti masak, selalu bini aku yang masak. Kita masak je lah. Lah kita je pun yang makan. Kalau tak sedap pun kita telan saya lah. Cik, tak tahu apa yang best kat sini. Apa dia? Daging kuda. Aku Kita dah try cari daging kuda. daripada hari tu lagi masa daging kuda. Jom kita cek daging kuda. Ni bukan. Yang ni, alamak. Ni apa? Cik, cepat. Daging kuda, cik. Bro, jadi Ya. yang ni 5,500 ni ikut kg kot ni. Mesti ikut kg ke apa tak sure. Tapi inilah dia. Memang nice. macam rasa nak makan dia pula. Nice. Kan? Ya, gerak pula aku tengok. Sabar cik. Belum lagi waktu berbuka. Jom. Osman, ya. Alhamdulillah. Puasa, Ramadan. Ramadan. Apa ni? Apa ni? Ni kita nak beli untuk buka air jus fresh tu. Ya. Tengok tu. Fresh dia buat. So ada macam-macam cik air. Tu kalau tengok sini, dia bertahmin dia bilang dia tu lah. Aku minyak ketum. Tu tak ada. Minyak ketum. Sebab dah nak buka lebih kurang dalam sejam lagi. Betul. So saya nak bawa cik makan kat satu tempat best ni. Kan? Tapi kita kena pergi naik train. Naik train lah. Naik train kan? Kat mana nak ambil ni? Ni train dia. Ni. Nampak? Mana ada logo tu? Ini train. Macam lagu Tadika je. Macam Mario Bros je. Okay, cik, yang kita nak pergi ni, tempat dia nama dia Palatau. Biar betul kau. Ya, Palatau. Kau bilang betul. Ya, Palatau. Jom. Ni cik. RM120 lebih kurang RM6. Boleh pergi mana ni? Mana-mana je. Semua tempat boleh pergi? Mana-mana. Wow, that's very good. Scary kalau seorang-seorang. Yalah, betul. Nanti ada harimau belayar. Tu sekali lain. Betul lah macam Soviet punya bawah. Memang underground punya train. Bangka perangnya kau rasa. Yes. Ada ni. Sebenarnya dah biasa main dekat LRT KLCC. Sardin. Ya. Penat saya naik train dah. Sabarlah. Walaupun best naik train tadi ni, nak makan kat sini. Demi sini. Kita naik train tu. Dia punya logo halal tu macam halal jaket. Halal Malaysia. Tengok ni. Di sini. Tu. Kan halal Malaysia tu. Nampak? Terliur. This is good. Okay. Jom dalam. Jom. Let's go. Tengok. Dia pakai standard halal punya tau. Jaket dia. Association Halal Industry of Kazakhstan. Malaysia. Very good. Jom. Kita nak dekat buka ni. Tadi kita jalan-jalan bagai. Betul. Kami man tengok bateri dia. Wih, full lagi bro. Full lagi macam tak bergerak. Pada tadi cik siap buat live semua kan. Betul dekat luar tadi. Tengok masih full lagi. Memang berbaloi gila tu. Mesti dapatkan lah, especially untuk travelers kan. Memang berbaloi dan orang yang selalu kena halau rumah macam kau.
Tak apalah kalau korang nak sewa roaming man ni untuk travel dapatkan data internet unlimited, ambil ni korang letak di kod kat bawah. Settle. Dah cik, kita nak buka dah. Okay. Let's go. Kan? Dia banyak lembu. Kemudian ada masam lemon. Madu surely ada. Kan? Nice. Okay guys, kalau korang nak makan macam ni, tak kisahlah buka puasa ke, time-time bulan biasa ke, korang datang Almaty Kazakhstan ni, korang kena datang sini, restoran The German. Dan yang paling penting, mereka memiliki logo halal daripada JAKIM Malaysia. Believe it or not, terbaik. Dia ada banyak cawangan dekat sekitar Kazakhstan. So kalau korang nak, datang restoran The German. Ya. Kacik. Oi, Gila lah. kau tengok kalian macam je lepas makan dekat The German. Kau okey ke tak ni? Kenyang tadi cik, makan banyak gila. Lepas tu kat luar ni sejuk. Betul ke kau tak ada alergik ke? Selsima. Selsima? Tak ada alergik apa-apa, keracunan ke apa, tak ada Tak ada, so far tak ada. Jadi, tapi kau jangan risau. Sebab kita dah ambil apa tadi? Air Asia Travel Insurance. Yes. So dia pun cover cik. Kalau Dia sakit cover. perut ke, salah makan ke. Salah makan, sakit perut, tertelan tulang ke, kau gigit tulang sampai gigi patah ke. Baguslah insurans ni ya. Betul? Pada serendah RM10 je. Betul, sudah Macam-macam RM10. pocket cover. Betul, hilang bagasi cover, sakit cover. Sebab tu lah aku nasihatkan kau, waktu nak online beli tiket tu, beli sekali lah. Tak payah juga. Nasib baik kita beli awal cik. Betul. Kita tak payah risau. Kita boleh makan Alhamdulillah. berapa banyak kita nak. Tak payah risau sakit ke apa. Semua dilindungi. Betul. Kau jangan kena makan penumbuk penampur je orang sini sebab kau ajar. Itu je aku minta. Dah lah cik, jom lah balik hotel. Jom. Penat tu. Jom. Cap!